terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan jati. Assalamualaikum, saya ucapkan. Semoga ceria dan berseri hati. Hai, nama saya Nuzara Isyirah binti Muhammad Rizwan. Saya berumur 10 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Desa Pandan. Kod sekolah saya ialah WBA 0071. Hobi saya pastinya membaca buku, terutamanya buku cerita dan buku yang mengajar saya tentang perkara baharu. Setiap kali saya membaca, saya rasa seperti saya sedang pergi ke dunia yang penuh dengan pengetahuan yang menarik. Hidup ini seperti ombak di lautan. Kadang tenang, kadang bergelora. Yang penting, jangan berhenti berenang. Buku yang saya baca ini bertajuk Kasih Anak dari siri novel Ana Soleha, siri ke-7. Buku ini ditulis oleh Anis Hisham. Anis Hisham ialah seorang penulis yang terkenal dengan karya-karya dalam siri novel Ana Soleha. Selain itu, karya-karya ini diterbitkan oleh Ana Muslim Sedian Berhad. Karya-karya beliau juga telah memberi sumbangan yang bermakna kepada genre sastra kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Novel ini berkisahkan tentang kehidupan Ana bersama adik-adiknya, iaitu Ibrahim dan Luqman, yang merupakan anak yatim. Hidup mereka berubah sejak tinggal di rumah kebajikan Darul Riayah, di mana mereka melalui pelbagai pengalaman yang mematangkan dan membentuk peribadi mereka jadi lebih baik. Dalam siri ini, Ana menghadapi beberapa ujian, di mana ujian yang pertama berkisarkan tentang adiknya Im yang dituduh melakukan sesuatu yang berat. Walaupun Ana yakin Im tidak bersalah, dia masih lagi berasa bertanggungjawab sebagai kakak dan berusaha untuk mencari jalan dan untuk menyelesaikan masalah ini sambil merenung peranannya dalam memberi perhatian kepada adik-adiknya. Ujian kedua yang pula, Ana melihat bagaimana rakannya begitu mudah terpengaruh dengan janji manis orang lain yang akhirnya membawa kepada kesulitan. Sebagai seorang sahabat yang prihatin, dia tidak membiarkan kawan itu menghadapi masalah itu sendirian. Dia berusaha untuk membantu dengan memberi nasihat dan menyelidiki kebenaran sebalik penipuan tersebut. Ana juga berpesan kepada kawannya agar lebih berhati-hati dalam mempercayai orang. Kisah ini mengangkat tema persahabatan dan kepercayaan. Buku ini mempunyai 114 halayan bercetak dan harganya pula berpatutan. Hanya RM12.90 dan mempunyai 10 bab. Apa yang menarik perhatian saya selain jalan ceritanya, buku ini juga mempunyai bentuk fizikal yang terbaik kerana mempunyai warna sesuai dengan cita rasa saya, iaitu warna merah jambu. Buku ini juga mempunyai bentuk ilustrasi yang cantik pada setiap helaian. Jadi kesimpulannya, saya dapat banyak pengajaran daripada cerita ini. Salah satunya ialah nilai tanggungjawab sosial dan kepentingan membantu mereka yang dalam kesusahan. Membaca buku mempunyai banyak kelebihan. Pertama, ia membantu kita mengembangkan imajinasi dan kreativiti kita. Dengan membaca buku fiksyen,
kita juga dapat meningkatkan kosakata dan kemahiran berbahasa kerana banyak perkataan baru yang boleh kita pelajari. Jadi, membaca buku fiksyen bukan sahaja seronok, tapi juga bermanfaat untuk perkembangan kita. Oleh itu, jangan lupa dapatkan koleksi buku ini di pasaran. Sekian, terima kasih.